Hello semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia. Hari ini, kita akan membincangkan Toyota Corolla Altis 2025, sebuah sedan yang terus mengekalkan reputasi sebagai kereta yang boleh dipercayai dan bergaya. Model ini hadir dengan 6 varian yang memenuhi pelbagai keperluan pelanggan. Varian asas, Altis X Manual 1.6, dilengkapi dengan enjin 1598 cm3 yang menghasilkan 120 HP dan 154 Nm torque. Ia menawarkan ciri penting seperti dua beg udara, ABS, dan sistem infotainment 9 inci. Altis 1.6X CVT-i menggunakan enjin yang sama tetapi dengan transmisi CVT 7 kelajuan untuk pemanduan yang lebih lancar. Altis X CVT-i 1.8 pula hadir dengan enjin 1798 cm3, menghasilkan 138 HP dan 173 Nm torque, serta tambahan cruise control dan lampu siang, DRL. Bagi mereka yang mahukan lebih kemewahan, Altis 1.6X CVT-i Special Edition menawarkan sunroof, butang push start, dan kawalan suhu automatik. Varian tertinggi, Altis Grande X CVT-i 1.8, boleh didapati dalam pilihan dalaman beige atau hitam serta dilengkapi dengan mod pemanduan, kawalan suhu canggih, dan sunroof. Dari segi kecekapan bahan api, varian 1.6L mencatat anggaran 12 km/l, manakala model 1.8L berada dalam lingkungan 10 hingga 13 km/l, bergantung kepada cara pemanduan. Ciri keselamatan tetap menjadi keutamaan, dengan semua varian dilengkapi dengan dua beg udara SRS, ABS, sistem tempat duduk kanak-kanak ISOFIX, sistem anti-kecurian, dan tempat duduk anti-whiplash. Bagi keselesaan dan kemudahan, model mewah menyediakan butang push start, kawalan suhu automatik, sistem infotainment premium, dan cruise control. Reka bentuk luaran Corolla Altis 2025 tampil moden dengan pilihan warna seperti Attitude Black, Graphite Grey, Silver Metallic, Phantom Brown, Super White, dan Strong Blue. Bahagian dalaman pula menawarkan pilihan warna beige atau hitam, bergantung pada varian. Harga Toyota Corolla Altis 2025 di Malaysia dijangka bermula sekitar RM148,000 untuk model asas dan boleh mencecah RM188,000 untuk varian penuh spesifikasi, bergantung kepada kadar cukai dan duty excise tempatan. Pelanggan juga boleh mendapatkan pelan ansuran melalui bank, menjadikannya lebih mudah dimiliki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Auto Touch Malaysia untuk lebih banyak ulasan menarik tentang dunia otomotif. Terima kasih kerana menonton, dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya.